Siapa lihat video ni, tolong komen amin. Kita telah berada pada hari yang ke-7. Allahu Akbar. Dah seminggu dah kita berpuasa. Apa kata hari ini tuan-tuan? Seperti biasa, sebarkan video ini. Kita nak berdoa ni. Sayangnya kalau kita tidak berdoa di dalam bulan Ramadan dan berkongsi doa yang baik ini kepada insan yang tersayang. Lebih-lebih lagi hari ini kita nak berdoa untuk emak, akak, kerana hari ini adalah hari wanita sedunia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, dengan keberkatan Ramadan yang mulia, jagalah setiap wanita yang berada di sekeliling kami. Jagalah mereka, haramkanlah neraka untuk menyentuh mereka. Kami menyayangi mereka, Ya Allah, seperti mana baginda Rasulullah menyayangi keluarga mereka, menyayangi Siti Khadijatul Kubra. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya mereka adalah insan yang telah berjuang dengan kami, memberikan sesuatu yang terbaik kepada kami, tak pernah mengenal erti lelah dan juga penat dalam membesarkan kami, dalam memperjuangkan hidup kami. Jadikan kami, Ya Allah, di antara orang yang berjaya membawa mereka ke dalam kegembiraan dan himpunkan kami bersama-sama di dalam syurga kelak bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, Ya Allah, kerana Kau mengurniakan kepada kami emak yang baik, isteri yang baik, anak yang baik, keluarga yang bahagia. Kekalkan kami, Ya Allah. Kami tahu mungkin ada di antara kami yang akan pergi terlebih dahulu, tapi Ya Allah, izinkan kami untuk tidak pernah putus menyampaikan doa dan kebaikan kepada mereka. Puasa kami hari ini, berbuka kami hari ini adalah di antara memori terindah bersama dengan mereka. Ya Allah, kongsikanlah setiap ibadah kebaikan yang kami lakukan untuk mereka. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Buat emak, akak, isteri, anak-anak kami, selamat Hari Wanita. Dan kalian sangat-sangat bersyukur kalian berada bersama dengan insan tersayang. Ingat, amin dan doa kalian sangat mustajab buat kami semua. Selamat berbuka puasa. Moga Allah mudahkan segala urusan. Alhamdulillah. Jom berterima kasih kepada Allah.